Okey, ada yang tidak setuju dengan kita qiyas dengan penerimaan ulama terhadap hisab untuk waktu solat, dikiaskan dengan hisab untuk awal bulan dalam Islam. Qiyas ni dia ada rukun dia, dan biarlah ulama usuli yang membahaskan. Tapi pangkalnya, kalau kita tidak menggunakan kaedah qiyas sekalipun untuk mengabsahkan penggunaan hisab, kita kena faham bahawa di sana ada petunjuk lain dalam hadis. Contohnya, kalau saya boleh share skrin kat sini. Sekejap saya nak mencari dulu. Okay, kalau boleh saya share. Nah, ini di antara hadis. Saya tunjuk hadis yang lain. Okey, tadi saya dalam mukadimah tadi saya dah menyatakan beberapa hadis mengenai praktis nak melihat mencerah anak bulan ni. Antaranya hadis ini, hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi diriwayatkan bersabda, "Sumuli, hendaklah kamu berpuasa apabila melihat anak bulan, dan hendaklah kamu iftar, yakni menyambut hari Idul Fitri apabila kamu melihat anak bulan Syawal." Dan Nabi menyatakan, "Fa in ghummiya 'alaikumus syahr fa'uddu 30." Kalau terhalang oleh kamu akan awan, maka cukup pada 3 hari. Jadi cukup pada 30 hari kaedah istikmal. Jadi di sini ada beberapa perbahasan. Yang pertama, apa maksud terhalang tu? Adakah terhalang tu seperti mana terjemahan, terhalang dengan awan, ataupun terhalang macam mana? Jadi ini pun sebahagian daripada perbahasan ulama. Ada setengah orang, ada setengah pendekatan yang dia menggunakan hadis ini semata-mata, tetapi tidak cukup, kerana kena tengok juga hadis yang lain. Contohnya hadis daripada Sahih Bukhari. Dia punya pangkalnya lebih kurang sama. Tapi di hujung tu, Ustaz Asrul boleh nampak saya lagi ke? Testing. Boleh? Saya macam ada lost. Okey, ada. Okey, right. Tapi kena faham bahawa, sekejap saya ada isu sikit lah. Saya ni skrin saya ni macam tak nampak. Okey, di hujung ni disebut fa'il ghumma alaikum faqdurulah. Sekiranya terhalang awan, maka hendaklah engkau uqduru lahu. Uqduru lahu ni, para ulama membahaskan apa maksud uqduru lahu kalau tak nampak anak bulan. Sebahagian nyatakan sempitkan, kurangkan. Sebahagian kata genapkan. Tapi kebanyakan para ulama menyatakan uqduru lahu ni maksudnya ialah kau kena hitung. Ini berdasarkan kepada kaedah kefahaman hadis dalam bahasa Arab.